Family, sekian lama kita tak buat konten korang. So hari ni 20 hari bulan 6 2026 adalah hari hari apa? Hari birthday anak saya, hari kelahiran anak saya. Punya lama kita orang tak buat konten pasal family. Saya dah kahwin, saya dah ada anak seorang. Anak saya sekarang dah masa 1 tahun. Dah 1 tahun dah pun hari ni. So kita nak buat persiapan untuk menyambut hari jadi anak saya. Jom kita tengok apa je persiapan kita sebelum majlisnya. Nanti majlisnya akan start pukul 5. Okay, let's go. Jom kita tengok suasana di luar rumah saya. Rumah kampung ya. Itulah suasana di siang hari. Bila nak hujan dah ni, agak-agak mendung dah. Kita layan dulu ni. Okey korang, so kita nak tunjuk persiapan birthday anak saya. Kita ada beli macam-macam. Kita ada beli macam-macam. Sekejap lagi baru letak mejanya. So kita nak dekorkan dulu. Ni saya beli kedai RM2. And then ada yang saya beli online. Untuk kek, saya beli kek siap. Lepas tu saya dekor sendiri. Sekejap lagi saya tunjuk saya dekor macam mana. Tada! Ni untuk lapis meja. Ini kita punya banner untuk anak saya. Untuk tahun yang pertama, saya nak buat tema dinosaur. Bisa kan? So untuk first kita akan mulakan dengan letak ada betik dulu. By the way, kita nak dekor kat sini. Okay? Dia sini setiap hujung dia. Ni tau. Macam ni kan kita ambil kat sini. Sampai sini, kat sini. Macam mana? Setiap hujung, setiap penjuru. By the way, suami saya dia pergi angkat-angkat kerusi meja. Diorang letak dekat depan. Angkat. Sebab kita orang tak cukup alat untuk orang duduk, untuk letak makanan kan. So kita saya mendekor anak, saya minta pakai ipar jaga. Sebabnya kalau saya yang jaga memang tak boleh buat kerja. Sebab anak saya jenis yang tak boleh kena tinggal. Nanti saya pergi dapur sekejap, je baru berapa langkah dia dah menangis. Dia menangis dan minta dokong. Dia kalau saya duduk sebelah dia elok main-main. Kalau saya pergi dapur je mesti dia menangis. So saya decide minta tolong akak ipar jagakan sekejap lah. Sementara kami nak mendekor dia punya birthday party. Okay. Jom kita mendekor. Itu suami dengan adik sepupu tengah mengemas. Kita separuh kat luar untuk perempuan kat dalam. Akil, hai sikit Akil. Hai. Itu suami. Okey korang, dadah. Dia cantik tak? So next kita nak tiup belon. Disebabkan saya tak boleh nak buat sorang-sorang lah. So saya minta tolong anak-anak buah yang tersayang. Oh, hi. Wait a minute. Who are you?
belah suami saya. Okey, kita tunggu diorang datang. Kita suruh tiup belon dan kita akan lekatkan kat sini. Okey puan, sementara tunggu budak-budak tu, kita nak unboxing kita punya balloon untuk gift anak-anak buah untuk budak-budak yang datang. By the way, saya tak jemput ramai pun, setengah je. Ini buat birthday sambil buat tahlil selepas birthday anak saya. Sebabnya tahlil untuk arwah Pak Utih, suami. Dia meninggal tepat 2 hari sebelum saya bersalin. Okay? Kisah dia macam ni. Saya masuk hospital. Sebelum saya nak bersalin tu, saya dah ada tarikh. Dari tarikh untuk bersalin. So sebabkan ada masalah kan, so ngam saya kena check in, arwah meninggal di hospital yang sama. Tapi saya hospital ibu dan anak, arwah meninggal dekat emergency sebab dia dah zon merah. Dia meninggal 2 hari sebelum saya bersalin. Atas permintaan nenek suami, kita buat sekali tahlil selepas birthday anak saya. Okay, so kita nak try tiup belon ni dulu. Sebelum tu kita sedekahkan Fatihah untuk arwah Pak Utih, suami. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Okay, kita tak nak sedih-sedih, so kita nak try tiup belon ni. Tapi saya tak pandai lah macam mana nak tiup dia. Pasti nak gunakan. Baju. Jadi, kita pakai bahan. Pandang ni. Kita ada spider ni. Jadi, kita ada kurung ni. Dan ni. Kita kurung ni. Ada kurung ni masuk dulu. Ayo, ni. Ni ya. Kaki sawah. Kalau semua ada kurung. Cuma laki. Masuk ada saya. Next kita ada Super Mario. Masuk. Ayo. Hai, ibu tadi. Hai. Okay, next kita ada Iron Man. Tada! Sini. Okay, next kita ada ni. Panda. Oh. Ada labu-labu. Okay, next kita ada Kapibara. Ya, Kapibara. Kapibara tak ada berapa je. Kapibara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dadah. Panda ada satu, yang ada 2 tu dah pecah. Nak makan je macam. Panda mau jangan. Ya. Makan semua. Ini belum sampai. Kosong ni. Siapa? Saya dah. Oh, kena buka lauknya. Kejap bang. Buka dulu. Ni lauk kita hari ni. Dua ada ke tak ada?
Potong je lah. Apa ni ayam? Mak, Ayam lah ni ayam. ni ayam masak apa mak? Kari. Kuih. Kari. Ayam masak ayam sebelah tu. Ayam masak merah. Yang sebelah ni lagi tu. Dalca. Oh, ini dalca. Acar dan juga ayam masak merah. Kuih. Nak ambil kuih tu nak pakai apa? Ambil Kita makan semua. Untuk makan. Apa yang Mak. Sondoknya kan ada situ. Belum. Susah kat situ. Makan Nek. Makan. Selera. Tak ada. Lepas tu Makan. rumah tu Oh. tak ni ada pati. Anak-anak yang lelaki. Oh, ni punya bukti tengah tidur. Adik tidur. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Maya. Happy birthday to you. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Muhammad. Allah selamatkan kaya. Kipas Kak Ira. Kipas Kak Ira. Lampu. Ni. Dah gambar. Ini. Belakang sini. 1, 2, 3. Payat. Payat. Sekejap. Cepat. Payat malam tu. 1, 2, 3. Momak ni Robin ni. Nanti payah dapat ni lah. Tunjuk je. Tunjuk dia. Sini lah, di tangan sini ya. Siapa dik? 1, 2, 3. Tiup-tiupnya, 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 sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Siap. Mak Lang payat. Mak Lang ke sana nak? Buat tangan. Mak Lang itu mana? B, potong kek sama-sama. Dalam je. Papa. Mana order? Nanti lah potong je. Ha, dia pegang. Sama purba. Dah boleh buka kipas sudah. 2, 3. Yeay. Oh, Nanda, mana siapa tadi tu? ini je. Aki buat. Nani prank. Sekejap. Oh, tak apa. Yeay.
sesi potong kek. Sesi potong. Mak dah bagi mak. Yeay. Kau sini, tengah. Dek balik dulu dek. Oh, mak balik dah mak. Kupas durian. Apa? Ayah dia beli 20 kilo. Manis sahabat. Tak PPR tak? ASMR. Itulah budak dia. Okey semua, Assalamualaikum. Sekarang hari kedua semalam sambut birthday anak saya. So, sekarang dah pukul 8.19, kita nak unboxing. Pagi lagi. Budak kecil ni tak andi lagi. Budak birthday boy ni tak andi lagi. Jom kita unboxing. Aduh, macam tu nak. Oh. Jom kita unboxing. Jom. Yeay. Hello guys. Tada. Yes. Jom unboxing. Ni ada daripada wah, apa ni? Untuk ni jangan lupa ni. Cengeng. Jalan. Apakah ini? One, two, three. Wah, adik, mesin ni cepat. Wow, kereta excavator. Excavator. Wow, excavator. Wah, oh. Awak dapat kotak je. Wah, terima kasih Mak Long. Mak Long payat. Sekejap lagi kita pasang ni. Next, ini daripada Mak Long payat. Mak Long payat. Apa ni? Baju. Yeay. Terima kasih Mak Long. Kita unboxing. Satu. Dua. Wow, baju dua helai. Yeay. Ni yang dah. Ni dia. Tada. Okay. Satu. Dua. Tiga. Jeng jeng jeng. Ada mak. Ada. Wah, try daripada Nature. Terima kasih Nature. Cakap terima kasih Nature. Yeay, dia dapat terang. Dia suka. Ini daripada Ali Imran dan juga Asma Ilona. Tu tuan rumah, anak tuan rumah kami lah. Happy birthday, jadi anak yang soleh pada ibu dan bapa, membesar dengan sihat dan kuat. Amin ya rabbal alamin. Ini dia. Okey. Jom dek, kita unboxing. Oh, lama. Wah. Apa tak aku? Ini apa ni? Wow. Ini.
Wah. Oh, ni. Oh, ni. Saya tak faham kat sini. Oh, ini. Wow, apa ni? Ini apa? Wait. Saya penasaran lah bunyi ni apa? Apakah ini? Wah! Oh, gajah! Gajah! Wow! Oh, ni tempat tiup dia. Ni gajahnya. Nanti sekejap lagi kita tunjuk semua yang dah siap. Okay, next daripada Umi Faiz. Baju. Oh, one set. Wah, Fifi. Dan juga seluar. Yeay. Terima kasih Umi. Yeay. Terima kasih Umi. Oh, suka pula dia. Okay, next. Ini Happy Birthday Fayad dari Akis, Naura dan Aiden. Terima kasih Akis, Naura, Aiden. Maknya Nenda Fayad. Unboxing. Yeay. Wow. Nak korek ha? Kita tengok kan? Pakai tak? Wah, baju. Wow, set baju. Baju tidur. Wah, cantiknya. Baju ni. Terima kasih. Terima kasih Akis, Naura, Aiden. Wah, cantiknya. Cantiknya. Oh, cantiknya. Cantiknya. Wow. Terima kasih. Buka hadiah daripada kakak saya punya suami, Kak Ayu dan juga maknya. Okey. Jom kita unboxing. Wah, dinosaur. Satu. Wah, dinosaur naik motor. Dua. Tiga. Wah, dinosaur rider lah. Suka lah dia. Okay, next. Kita tengok. Deng. Wow, you have sport racer. Wow, kereta. Wah, terima kasih. Wah, hadiah dari mak dia. Hadiah dari mak dia Fayad. Unboxing. Wow, hey. Ini lagi. Wow, Fayad dapat treat. Wow, syamainya. Terima kasih Moja. Okey, adik. Next daripada Makna Fayad. Besar. Jangan. Wah. Hadiah daripada Nenek Fayad. Jelas sudah terpampang. Asyik nenek. Yeay, apa ibu. Wah, mana? Wah, ini dia. Warna hijau. Ini hijau coklat. Terima kasih nenek. Wah, terima kasih semua yang bagi hadiah barang. Oh, tak lupa juga yang bagi cash daripada Jeliah Ujang nenek.
unyang dia. Dan juga ambran tua. Ini daripada unyang lelaki, ini daripada unyang perempuan. Dan ini daripada Atuk Fayad. Dan ini daripada Makcik Fayad. Okey, terima kasih. Terima kasih juga yang transfer. Semoga semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Yo, kita pasang. Apa nak? Hai, tak boleh. Oh, bagus. Hey guys, hadiah daripada tangan tadi. Ni antara yang dah siap. Tada! Kereta truck daripada Mak Long. Kereta daripada Nenek. Dan juga gajah daripada Tuan Omar. Ni kereta Fayad. Yuhuu. Kereta pula basikal Fayad. Okay, kita pasang dulu tau guys. Bye semua.